Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika bersama saya Syamsul Yunus. Hari ini kita melihat pelancaran Proton eMAS 7 plug-in hybrid. Yang ini ialah kereta dual fuel pertama yang ditawarkan oleh jenama tempatan. Dan kereta ini saya jangka akan menjadi satu produk yang agak penting untuk Proton daripada tahun 2026 dan juga satu produk yang penting untuk Malaysia dari segi kita punya anjakan ke kenderaan electrified ataupun kenderaan berelektrik. Di mana kenderaan menawarkan PHEV punya sistem ni, dia memberikan kelebihan kepada mereka-mereka yang teringin nak bawa kereta elektrik tapi masih lagi kurang yakin dengan infrastruktur percas yang ada di Malaysia ini. Jadi enjin PHEV ini akan memberikan kebebasan yang tidak dapat diperolehi dengan menggunakan kenderaan pure elektrik buat pada masa sekarang. Sistem pacuan kereta ni boleh ada 3 mode lah. Mode pure elektrik, yang itu kalau kita turn on the pure electric mode boleh pergi agak jauh sebab bateri yang ditawarkan dalam 2 ataupun 3 varian ditawarkan Prime, Premium dengan Premium Plus ni adalah antara 20 hingga 30 kW. Jadi you boleh dapat range yang agak jauh dengan pure elektrik. Ada juga mode di mana enjin itu berfungsi sebagai generator untuk extended range punya driving. Dan ada juga di masa yang itu ke hybrid lah. Ada juga masa di mana enjin memacu roda sepenuhnya. So 3 mode ini memberikan satu pengalaman yang agak unik juga. Jadi kalau kita tengok kereta ni, dia kata dekat belakang ni, kalau kita turn on the full EV mode in the Prime Plus and the Premium Plus yang bateri hampir 30 kW tu, you akan boleh dapat sehingga 170 km of pure EV driving. Ini antara range pure EV yang terbesar di Malaysia untuk kereta yang plug-in hybrid. Dan of course kereta ni datang dengan pelbagai ciri keselamatan, antaranya you boleh nampak kat tepi ni dengan 360 degree camera dan sebagainya. Jadi antara ciri unik kereta ni ialah dia boleh mengekalkan this good fuel economy walaupun bila bateri dah depleted. So kat belakang ni you nampak dia tulis 4.3 liter per 100 km. Itu adalah range yang you boleh, ataupun energy efficiency atau fuel efficiency yang you boleh capai bila bateri dah depleted. Maksudnya bila dia tengah duk kandak bateri yang berat ni pun, you masih lagi akan dapat very good fuel economy. Dan kita tengok dia cerita tadi the whole car punya energy efficiency melebihi 90% lah, sebab kebanyakan masa dia akan dipacu oleh motor elektrik dan motor elektrik ni sangat cekap tenaga. And enjin yang dia bagi pun adalah enjin yang sangat cekap tenaga ataupun punya kecekapan haba yang tinggi. Kalau kita tengok kat sini 46.5% thermal efficiency sebab yang menggunakan Atkinson cycle. Again, 7 airbags. Uniknya 7 tu yang kat tengah-tengah lah antara driver dengan penumpang depan. Dan that 11-in-1 dedicated hybrid transmission tu membolehkan kereta ni dipacukan oleh motor sahaja, enjin sahaja dan kombinasi enjin dan motor elektrik. Jadi Proton dah buat real world testing sikit lah dengan kereta ni. Maksudnya dia orang pandu daripada Penang pergi ke Johor Bahru dan kembali ke dia punya ibu pejabat di Shah Alam, di mana dia orang mencapai 1,100 km hampir dengan satu tangki dan masih lagi ada baki 189 km. Jadi dia claim boleh dapat 1,200 km combined range dengan satu full charge and one full tank. Of course kita dah dengar satu jenama lain pun buat cerita 1,200 km, tapi Proton kata tapi tangki kita kecil sikit, tangki kita 50 liter aja, tangki depan 60 liter. Well, this is achieved dengan tangki sebanyak 50 liter sahaja. So sekarang ni saya tengok Pronet ni dia dah ada macam satu keberanian sikit lah. Mungkin dia orang lebih yakin dengan dia orang punya talent. Tapi kalau kita tengok dia punya display yang dia orang tunjuk dekat luar ni menunjukkan satu cara presentation yang cukup bagus, mudah untuk kita faham apakah kelebihan-kelebihan kereta ni. Dan dari segi dia orang punya pilihan color kereta ni pun saya rasa that's kind of safe, tapi untuk pilihan interior waktu dalam ni dia ada pilihan untuk warna putih dan warna hitam, sesuatu yang tak banyak syarikat yang berani nak bagi, especially warna putih tu. Which I think is an indication of dia orang punya keyakinan dah dengan dia orang punya market research. Okey, so kalau you boleh tengok dekat atas, harga yang ditawarkan ni adalah termasuk RM4,000 rebate untuk RM5,000 pembeli terawal. Jadi kita boleh nampak di sana untuk versi Prime harga bermula daripada RM105,800 yang sangat-sangat munasabah. Dan untuk mereka yang mahu lebih spesifikasi
boleh pilih yang premium dengan seharga RM119,800. Kalau you pilih yang premium plus ni, you akan dapat dua kelebihan yang utama. Yang pertama sekali, bateri meningkat daripada 20 kW menjadi 30 kW hampir-hampir, dan juga mendapat sunroof. Tapi nak kata yang prime tu kata entry level, basic pun tidak juga, sebab semua kereta datang dengan ADAS 2.0. So you dapat adaptive cruise control dan saya rasa 20 lebih ciri-ciri keselamatan lain, termasuk lane tracing, lane tracking. Banyaklah benda yang ada dibagikan. Dan untuk yang version-version lain juga ada kelebihan-kelebihan masing-masing, termasuklah yang ditawarkan dengan yang ini ada penambahan yang agak besar juga, dan a few additional features. Tapi yang itu dia punya penambahan dia ialah dari segi saiz bateri dan sunroof. Antara fakta menarik yang dikongsikan dengan kita tadi semasa pelancaran ialah kos penyelenggaraan IMAS 7 PHEV ini selama 10 tahun adalah RM7,800. Ini bermaksud setahun kos dia purata RM780. Dan kereta ini hanya memerlukan servis setahun sekali sahaja. Jadi walaupun dia mempunyai enjin, tapi dia punya servis interval sama seperti kereta elektrik. Sebab kata Proton, enjin tu doesn't have to work as hard as a normal engine. And of course the electric motor also doesn't have to work as hard sebab ada enjin membantu. So that's how somehow dia boleh dapatkan servis interval yang panjang dan kos selenggara yang kompetitif. Dia kata untuk brand yang paling dekat sebagai pesaing, kos selenggara mereka hampir 2 kali ganda. Okey, itu dia apa pendapat korang tentang harga dan ciri-ciri yang ditawarkan oleh IMAS 7 PHEV ni. Pada saya ini sangat menarik kerana sekarang you boleh pilih kereta ICE X70, not IMAS 7, plug-in hybrid IMAS 7 PHEV dan kereta full elektrik IMAS 7 BEV pada julat harga yang lebih kurang sama, iaitu antara RM110,000 sampai RM130,000. Jadi dah tak ada macam halangan ataupun any kind of resistance dari segi harga. You boleh pilih mana teknologi yang paling sesuai dengan you, dan I think that's a brilliant move by Proton. Dia akan memberikan kita peluang yang paling jelas sekali lah yang mana kita nak pilih mengikut kesesuaian teknologi kita. Komen banyak-banyak sikit tentang kereta ni dan yang mana satu menjadi pilihan hati, ICE, BEV ataupun plug-in hybrid. Kalau dah tengok sampai habis, tolong aku sikit tekan butang like dan kongsikan video ni dengan kawan-kawan yang sedang memikirkan kereta elektrik ataupun kereta plug-in hybrid. Dan yang mana masih belum melanggan, tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Manu Malaysia, benar berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.